Hello guys, pada video kali ini aku akan ceritakan satu movie ni, movie Transformer. Movie Transformer ni memang cukup gah lah seluruh dunia dari segi karakter dia, untuk CGI dia memang sangat menarik guys. Dalam video kali ini aku tak nak cerita pasal movie, aku nak cerita pasal satu barang ini memang cukup rare guys. Ni adalah powerbank Transformer. Yang special dia, powerbank Transformer ni guys, dia ada transparent, magnetic dan juga dia boleh charge sehingga 22.5 watt. Wow guys, korang pernah tengok tak powerbank ni? Tak pernah tengok? Jom kita tengok dalam kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow. Wish, memang sangat menarik. Okey, dia bagi apa ni? Mungkin stiker kot. Okey guys, lagi dia bagi user manual, kabel. Ni bagi yang menggunakan Type-C. Ini yang kita tunggu-tunggu ni. Okey guys, ni adalah power bank. Untuk sebiji power bank ni 5000 mAh. Okey, kemudian ni dia punya magnetic dia. Ni port untuk USB dan juga port untuk Type-C. Ni untuk korang guna satu-satu guys. Okey, cara guna dia senang guys. Korang letak dekat sini. Wow, memang lekat terus guys. Untuk yang satu ni, okey, yang satu lagi ni korang boleh letak kat sini. Sorry. Kemudian boleh gabung dia. Dah jadi 10,000 mAh. Okey guys, sekarang ni saya akan charge. Wow guys, super charging lagi guys. Okey guys, kalau korang berminat dengan powerbank Transformer ini, korang boleh tekan di back kuning.